Alright gang, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, ini aku nak buat satu video sikit. Hari ni aku ada beli barang ni, bumper clip kereta. Jadi kereta aku ni dah banyak dah klip-klip yang patah. Jadi hari ni aku nak ganti dia punya klip dia. Alright gang, stay tune. Punya klip ni senang je kau nak pasang. Yang ini dia punya tapak dia. Ini tadi aku dah ganti dah dua ni aku dah ganti. Ini yang ketiga. Masuk yang ni. Lepas tu dia ada satu, dia punya clip button ni. Dan kau tekan je, dah senang. Yang ni, ini aku beli asing lah. Ini aku dah beli satu set yang lain. Ini aku tak nak pakai, kita opak je. Mana dah hilang ya. Sebab aku pun memang nak ganti sebab bukan dia punya. So kita ambil yang ni satu, kita pasang. Dan kita ambil lagi satu dia punya kedip dia ni. Ni kita pasang. Senang kan, cari di mana yang dah patah. Okay, macam klip yang ni pun senang nak pakai, tu senang ya. Okay, pak tarik dah boleh keluar. So macam kita boleh tengok dia punya klip ni dia dah patah, jadi kita buang je lah, kita ganti yang baru. So sini ok, ada satu lagi ni. Ni elok lagi sebenarnya, tapi dia dah, kaki dah kembang. Apa, kita tukar je baru. Simpan ni, kita masuk sini. Ya, kita pantat dulu. Try juga. Sebab punya kereta ni dah banyak dah bumper patah tadi. Aku pun tak tahu nak pakai lagi tidak. Macam ni, ni elok lagi sebenarnya. Tapi macam biasa dah, kaki dia dah kembang, jadi kita tukar je baru. Yang aku beli ni 200 pieces. Ok, jadi sekarang ni kita dah selesai dah tukar dia punya klip bumper depan ni. Ni sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dah tukar dah 8 klip bumper ni. Kat bawah tu, kat enjin, dekat enjin tu, enjin cover tu ada lagi 7 ke 8 klip lah. Aku tak pasang lagi, tapi ni dah malam, jadi besok-besok je lah aku nak buat. Jadi yang belah depan ni kita dah selesai pakai. Kita dah tukar yang baru. Kita tunggu nanti lah. Yang dekat enjin cover tu ada 2 itu aku tak pasang sebab dia dah patah. Nanti aku akan sharekan dia punya link. Aku beli kat mana, aku beli banyak ni. Aku beli ni 200 biji. Aku beli dapat harga RM9, RM9.5. Jadi korang-korang yang mana klip bumper tu banyak yang dah patah, nanti korang boleh check it out. Alright, aku rasa setakat itu saja perkongsian video aku untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.